Korang mesti confused kan kalau ke Phuket nak stay dekat Grand World ataupun dekat Sunset Town. Mas ini Farah nak share sisi gelap dua tempat ni yang jarang orang ceritakan. First adalah Grand World. So Grand World advantage dia adalah dia dekat dengan banyak tempat macam Wind Wonders, Wind Pearl Safari, Water Taxi. So dekat Grand World ni juga tempat dia memang meriah lah waktu malam. Banyak kedai-kedai, boleh jalan-jalan kaki je merayau area tu. Yang tak bestnya, hotel area ni biasa je bagi Farah. So banyak hotel-hotel dekat atas lot kedai. Banyak juga hotel kat sini yang tak ada lift dan susah nak akses dengan kereta. Jadi korang check dulu sebelum booking. Satu lagi yang korang best, basically tempat ni tak ada beach view. Hanya ada view bangunan ataupun nampak sungai yang ada water taxi macam Venice tu. Okay, next Sunset Town. Sunset Town memang cantik dan menang dari segi vibe. Lepas tu setiap malam fireworks show dia memang sangat-sangat grand. Cuma yang korang perlu tahu, Sunset Town ni dia lagi besar dari Grand World dan yang paling penting dia berbukit. Jadi bila berbukit memang banyak tangga dan bukit yang perlu didaki lah. Jadi kalau korang nak explore satu town ni, better naik buggy ataupun sewa motor. Untuk yang suka shopping, kat sini tak banyak sangat benda boleh beli. Night market ada tapi taklah besar sangat. Dan Farah perasan harga massage dan makan kat sini lebih tinggi sikit daripada Grand World. So kesimpulannya, kat mana nak stay? Jawapannya adalah stay dekat dua-dua tempat sebab vibe dia berbeza.